Tebal tak cheese dia? Tebalnya. Setebal iman akak. Jom mak. Mama Sap lah. Mama Sap ni bukan jual kek ke kak? Kita bukan ada sahaja kek petak, tapi kita ada kek bulat juga. Saya dah biasa dah beli kek Mama Sap ni. Tapi saya teringin lah kan nak tengok proses buat dia, boleh kak? Boleh, boleh. Jom ikut saya. Sekarang kak tengah buat apa kak? Sekarang kita tengah buat kek coklat. Kek coklat. So dalam ni dah letak minyak. So Ui. ini adalah gula. Kita akan letak tepung. Yang coklat ni lah choco powder. Anggaran dapat berapa ni kat dalam ni? Dalam 33 kek. So inilah dia punya bancuhan dia. Ini adalah kek coklat kita. Nama dia Heaven Chocolate Cake. KCC kita panggil. Kita dah masuk dalam oven. Berapa minit ni kak dalam oven? 25 minit. 25 minit. Kek kita dah siap bakar. Bau dia. Sedapnya bau. Bau coklat. Banyaknya kak kek kat sini. Ada berapa flavor ni kak? Kat sini kita ada 3 flavor. So yang ni ada kek coklat, red velvet, carrot cake. Yang saya tengah buat adalah kek extravaganza. Best seller kita tahu. Ini adalah white chocolate. Ini layer yang pertama. So layer yang kedua kita ada cheese. Layer yang ketiga coklat. So sekarang ni saya tengah topping red velvet chocolate. Ni akak tengah buat bentuk carrot ke ni kak? Yes, kita akan lukis carrot dekat atas dia. Cik ada daun ni kak. Tadi saya tengok kek akak petak-petak ni kenapa bulat pula kak? Yang ini adalah tart. Kita panggil Mama Tella cheese tart. Kita akan tutup cheese ni dengan Mama Tella. Mama Tella. Tara, Wah. inilah kek tadi. So yang ini adalah RV Lele, carrot cake, extravaganza, Mama Tella cheese Wah, tart. kat mana dapatkan kek-kek ni kak? Boleh dapatkan dekat semua cawangan kita. Kita ada 180 cawangan. Dan boleh juga order dekat kita punya ejen kita yang sah. Wah, okey lah kak, saya makan dulu ya kak. Boleh, Terima jom, jom. kasih. Jom, 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 jom. Sama.